Kalau bab live bola sepak ni, biasanya memang kita harapkan Astro untuk menyediakan live yang berkualiti. Pre-match show, halftime match show, semua berkualiti. Pandit dan komentator berkaliber. Highlight Astro pun padu dan lincah diorang upload. Rasa berbaloi lah dengan nilai yang kita bayar setiap bulan. Walaupun time nak potong kita macam dilayan sebagai penjenayah. Untuk World Cup 2026, macam semua orang tahu, hak penyiaran untuk dalam Malaysia ni dapat kepada RTM. Ya, channel propaganda kerajaan. Tayangkan semua match World Cup daripada grouping sampailah ke final. Mula-mula katanya RTM buat live certain match je. Full match boleh dapat, boleh tengok kalau korang subscribe Unify TV. Sekali, sehari sebelum kick off World Cup, RTM keluar jadual. Semua 100 match live boleh diakses secara percuma dekat RTM menerusi apps diorang RTM Click. Terciduklah siapa yang dah tersubscribe Unify TV sebab nak tengok World Cup. Rupanya Unify TV pun guna feed live RTM. Just tepek logo Unify je, tutup logo Sukan Plus RTM. Kalau nak diikutkan, mula-mula FIFA nak charge sampai 50 juta dolar, lebih kurang 198 juta ringgit Malaysia untuk hak penyiaran World Cup 2026. Tapi akhirnya nilai itu dikurangkan kepada 35 juta dolar atau lebih kurang 139 juta ringgit. Tapi nilai itu still tinggi lah juga. RTM announce yang diorang dah spend 24 juta ringgit daripada dana kerajaan untuk dapatkan hak penyiaran ni. Baki modal untuk cover beli hak penyiaran dapat sponsor daripada Unify, Celcom Digi dan juga U-Mobile. Tapi kalau korang pembayar cukai dan tak minat bola, agak menjirap lah sebab duit cukai korang digunakan untuk memuaskan hati peminat bola sepak. Well, nak buat macam mana? Sukan bola sepak ni kan sukan nombor 1 dunia, sukan nombor 1 dekat Malaysia. Lagi-lagi sekarang ni dah nak dekat pilihan raya. Faham je lah. Sebagai peminat bola sepak, kita patut bersyukur yang kita tak perlu spend sesen langsung untuk tengok World Cup ni. Sebabnya, tahu tak korang, pada satu ketika dulu rakyat Malaysia pernah buat crowdfunding untuk bantu RTM siarkan lebih banyak match World Cup. Ini bukan cerita crowdfunding untuk bantu Tengku Abdul Rahman pergi ke London buat rundingan kemerdekaan. Ini juga bukan cerita crowdfunding untuk bantu kerajaan selamatkan ekonomi Malaysia yang katanya tengah kritikal. Tapi crowdfunding ni untuk bantu rakyat Malaysia tengok bola dekat TV. Cerita legend ni betul-betul berlaku time World Cup 1982 yang time tu berlangsung di Spanyol. Time ni player-player legend yang beraksi macam Diego Maradona versi muda beraksi bersama dengan Argentina, Brazil ada Zico, Itali ada Paolo Rossi. Masalah bermula bila RTM time tu tak mampu nak beli semua hak penyiaran World Cup. Biasanya RTM hanya mampu beli hak penyiaran match opening, semi-final dan juga final. Time tu bukan macam sekarang. Time tu mana ada Unify, Astro, TV swasta pun baru nak wujud, internet apatah lagi. Bayangkan orang dekat seluruh dunia cerita pasal World Cup, kita dekat Malaysia ni kena selak surat khabar muka surat belakang setiap hari. Betul-betul tengok live match pun time dah sampai semi-final dan final je. Punyalah terseksa jiwa peminat bola sepak time tu. Satu hari muncul seorang lelaki bernama Peter Teo. Legenda menyatakan Peter Teo ni bukannya menteri, bukannya toke besar, bukannya owner TV swasta. Peter Teo ni rakyat marahan peminat bola sepak biasa macam kita semua. Pada 14 Jun 1982, Peter Teo call hotline The Malay Mail dan dia mencadangkan satu cadangan yang out of the box di era tu. Dia fikir kalau RTM tak ada duit, kenapa rakyat Malaysia tak bantu RTM? Cadangan Peter Teo simple je. Setiap peminat bola sepak sumbangkan sekurang-kurangnya RM1. Jumlah terkumpul digunakan untuk bayar kos siaran tambahan World Cup. Kalau compare nilai RM1 pada tahun 1982 dengan sekarang, lebih kurang RM3 lah. Cukuplah untuk sarap roti canai dan juga teh tarik. Korang kena ingat pada tahun 1982 mana ada internet macam sekarang. Tak boleh buat bank transfer secara online, tak ada QR code, istilah crowdfunding pun tak wujud lagi time tu. Nak promote gerakan ni bukan semudah forward poster Canva dekat grup WhatsApp. Yang ada time tu just media
media tradisional je, macam surat khabar, telefon, radio, channel TV pun ada channel RTM je. The Malay Mail try nasib, angkat idea Peter Teo tu ke Menteri Penerangan time tu, Datuk Seri Muhammad Adib Adam, dan akhirnya Menteri Penerangan bagi green light untuk RTM terima sumbangan awam dan tambah siaran langsung World Cup dengan syarat ada pihak yang uruskan kutipan dana tu. So lahirlah satu tabung yang dinamakan People's Live Telecast Fund atau PLTF yang dilancarkan pada 19 Jun 1982. Walaupun first match World Cup 1982 dah kick off 6 hari sebelum tu, iaitu pada 14 Jun, tapi tak menghalang orang ramai untuk bagi sumbangan. Orang dah mula datang ke pejabat The Malay Mail dekat Balai Berita Bangsa. Orang tua, muda, budak-budak, lelaki, perempuan, pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai agama, semuanya bagi sumbangan dengan tujuan yang sama, nak tengok World Cup live dekat RTM. Ada yang bawa RM1, ada yang bawa lebih, ada yang hantar cek, money order, postal order, dan nama penderma dan juga jumlah sumbangan pula disiarkan dalam surat khabar setiap hari. Antara tokoh besar yang bagi sumbangan time tu, macam yang di Pertuan Agong time tu, Sultan Ahmad Shah yang bagi sumbangan RM1,000. Perdana Menteri time tu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, sumbangkan RM200. Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam sumbangkan RM150. Based on report, sasaran awal time tu nak collect at least RM60,000 per match, tapi dalam beberapa hari je collection melebihi daripada sasaran tu. The Malay Mail bakar lagi rakyat Malaysia untuk teruskan bagi sumbangan supaya lebih banyak match dapat ditayangkan dekat RTM. Diorang organize juga match friendly antara pasukan The Malay Mail dengan artis Malaysia. Antara nama-nama playernya macam Datuk Soh Chee An, Wong Chong Wah, Datuk Del Akbar Han dan pelawak legenda Hamid Gurga memeriahkan friendly match tu. Walaupun tak banyak lagi live World Cup, tapi dah mula terasalah kehangatan World Cup 1982 tu dekat Malaysia. Akhirnya PLTF berjaya collect sekitar RM300,000. Ada juga report yang mengatakan kutipan melebihi RM400,000. Jumlah tu cukuplah untuk cover beberapa match besar. Antara match yang berjaya di cover, England bertemu dengan Jerman Barat, Soviet Union menentang Poland, Itali bertemu dengan Brazil, England lawan Spanyol, dan match FIFA World All-Star charity match selepas World Cup. RTM juga katanya sponsor sebahagian kos teknikal untuk siarkan match World Cup ni. Lagi style, time live berlangsung, ada keluar ayat ditaja oleh rakyat Malaysia. Ayat yang ringkas tapi cukup besar maknanya. Walaupun ada pelbagai perbezaan, rakyat Malaysia masih ada satu titik persamaan, iaitu semangat dan perpaduan. What a nice story. Happy ending untuk semua orang. Okay, bye-bye.